Kerja Binti Cik Sufi, Nometrik C24A1837. Hari ini saya nak share secara santai tapi mendalam pasal projek kajian watak saya untuk subjek SPR 2032 Asas Lakon bagi watak Natalia, iaitu seorang pekerja jurujual pakaian di brand outlet yang tengah struggle dengan bebanan hidup. Sebelum saya pergi jauh, ada satu fakta menarik sepanjang fasa awal rehearsal. Mula-mula saya rancang nak buat watak Natalia ni ada penyakit kemurungan atau depresi biasa yang menangis, sedih melampau. Tapi bila saya buat try and error, saya rasa kalau sekadar depresi, dia tak berapa kena dengan situasi kerja retail yang sibuk. Jadi saya buat keputusan untuk tukar penyakit tu kepada panic attack ataupun serangan panik. Kenapa? Sebab serangan panik ni dia ada elemen trigger yang mendadak, terutamanya bila kita tengah serabut, lepas tu tiba-tiba kita kena hadap orang luar. Jadi, jom kita tengok macam mana proses saya hidupkan watak Natalia yang ada panic attack ni dari skrip sampai ke pementasan. Okey, kita masuk bab analisis dulu. Super objektif atau matlamat terbesar Natalia ni sebenarnya adalah dia cuma nak survive hidup, nak hidup tenang dan nak menstabilkan ekonomi keluarga dia. Kat sini datangnya konflik utama watak ni. Konflik luaran dia sangat berat. Dia tengah mengeluh sebab mak dia minta duit dekat kampung. Lepas tu adik dia pula nak masuk universiti. Dalam masa yang sama, duit gaji kerja kat kedai baju ni memang tak cukup. Lepas tu pertembungan antara krisis kewangan keluarga dengan beban kerja yang penat membuatkan mental dia hancur kat dalam. Konflik dalaman pula adalah pertembungan antara ego dengan realiti. Di luar dia terpaksa nampak kuat depan pelanggan, tapi kat dalam dia rapuh gila. Taruhan dia ataupun stakes pun besar. Kalau dia tengah breakdown macam ni, tiba-tiba kantor dengan customer ataupun bos, dia berisiko kena buang kerja. Kalau hilang kerja, habis semua harapan mak dengan adik dia dekat kampung. Sebab tu sepanjang proses latihan, objektif lakonan saya berkembang. Dari sekadar nak sorok rasa sedih pasal duit pada fasa awal, bertukar kepada objektif mempertahankan ruang selamat dekat stor belakang supaya dia tak pengsan atau kantoi dengan orang luar. Hubungan analisis kajian watak ni sangat penting sebab dia bagi asas klinikal yang realistik mengenai simptom panic attack yang bagi sebab yang kukuh ataupun given circumstances untuk setiap tindakan Natalia. Untuk teknik lakonan pula, saya aplikasikan teori Stanislavski. Pertama, saya pecahkan monolog Natalia ni kepada 5 beats atau unit tindakan. Per setiap baris keluhan dia tu ada dorongan yang jelas, bukan sekadar menangis kosong. Pasal subteks atau maksud tersirat pula, ada pada bahagian dia mengeluh pasal duit tak cukup. Bila dia cakap pasal mak dia dengan adik dia, subteks kat sebalik dialog tu bukan sekadar marah atau mengungut, tapi rasa takut yang teramat sangat sebab dia rasa dia gagal menjadi seorang kakak dan anak yang diharapkan. Saya juga mainkan elemen tempo rhythm yang ada transisi dramatik macam yang saya cakap dekat intro tadi. Sebab watak ni ada panic attack, saya tak mula dengan terus menjerit. Sebaliknya pada awal monolog tempo, dia sangat slow, berat dan perlahan. Masa ni Natalia tengah dalam fasa mengeluh, meratapi nasib dan mengira duit dalam keadaan sesak. Tapi bila masuk bahagian klimaks, tempo tu bertukar menjadi laju, keliru dan tercungap-cungap sebab dia mula diserang panic attack. Oh, satu lagi teknik yang membantu saya ialah magic if ataupun andai saja. Kat sini saya bayangkan, andailah aku ni tengah serabut, fikir pasal duit adik dekat store belakang, tiba-tiba langsung store tu selok dan ada customer datang tegur sebab nak tanya macam-macam soalan. Macam mana? Kena bayangkan ada customer dalam keadaan mental tengah breakdown. Automatik mencetuskan rasa cemas yang organik pada tubuh saya. Tapi lepas saya tukar kepada penyakit panic attack, saya tukar keputusan lakonan dengan mengubah tempo suara dari perlahan terus bertukar jadi laju serta panik. Sebab bila nampak customer datang, sebab takut kena tanya macam-macam. Contoh dia macam ni. Mak dah minta duit.
Adik pula nak masuk U. Duit kerja kat sini mana cukup. Customer datang tu. Mampus aku. Janganlah dia datang sini tanya macam-macam. Aku ni tak sedia lagi ni. Okey, contoh dia macam tu lah. Perubahan kedua pula dari segi postur tubuh atas kerusi. Hari tu masa persembahan saya hanya duduk atas kerusi dari awal sampai habis. Jadi untuk elakkan lakonan ni jadi statik dan bosan, saya ubah postur secara drastik. Pada awal dialog, badan saya bersandar longlai melambangkan fasa mengeluh. Tapi apabila melihat kelibat pelanggan, badan saya terus bertukar menjadi tegak, kaku dan membatu ataupun freeze. Kedua-dua tangan saya mencengkam kuat tepi kerusi untuk menahan tubuh daripada menggigil. Ini memberikan kesan visual yang kuat tentang respon psikologi fight, flight or freeze Natalia. Cabaran dalam produksi ni memang sangat mencabar. First kali pasal emosi. Nak kawal emosi mengeluh, kesempitan wang bertukar menjadi panic attack yang stabil sepanjang latihan tanpa mencederakan mental sendiri tu susah. Boleh bawa kepada emotional burnout. Jadi solution saya dekat sini ialah saya fokus kepada tanda fizikal, iaitu seperti mengawal ritma nafas dari slow ke laju tadi, mata yang meliar ketakutan dan genggaman tangan yang kuat. Kesannya emosi Natalia dapat disampaikan secara konsisten dan selamat pada setiap sesi persembahan tanpa mengganggu kesihatan mental saya sebagai pelakon. Cabaran kedua pula ialah keterbatasan pergerakan, sebab saya hanya duduk atas kerusi sepanjang persembahan. Macam mana nak buat pentas yang luas dan ramai orang tu rasa macam store belakang kedai yang sempit dan pengap dengan hanya duduk. Jadi saya guna teknik restricted space secara dalaman. Saya memusatkan fokus cemas pada pergerakan mikro ataupun micro movements seperti tangan yang mencengkam tepi kerusi dan mata yang melihat ketakutan. Kesannya, penonton tetap dapat merasai suasana claustrophobic atau kesempitan ruang yang Natalia hadapi menerusi respons tubuh yang kaku tadi, walaupun pergerakan saya terhad atas kerusi sahaja. Secara keseluruhannya, apa yang saya belajar dalam subjek SPR 2032 iaitu asas lakon ni ialah lakonan yang baik bukanlah pasal kita berpura-pura, tapi pasal macam mana kita membina situasi sekeliling yang kukuh supaya kita boleh bertindak balas secara jujur. Saya rasa kekuatan saya dalam tugasan ni ialah kemampuan menterjemahkan teks keluhan sosial dan krisis kewangan watak ke dalam bentuk hasil fizikal dan vokal yang jelas, terutamanya penggunaan micro-acting atas kerusi. Tapi kelemahan saya kadang-kadang bila dah atas pentas dan nervous, saya cenderung nak terburu-buru habiskan dialog masa bahagian climax. Jadi rentak jeda atau pausing tu saya kena memperkemaskan lagi pada masa akan datang. Sebagai penambahbaikan masa depan, saya ingat nak masukkan elemen soundscape bunyian mall yang bingit yang kemudiannya perlahan-lahan jadi kabur untuk sokong transition emosi watak Natalia ni. Watak ni betul-betul ajar saya yang isu tekanan hidup dan mental health memerlukan kajian sensitivity yang mendalam supaya lakonan kita menjadi jujur dan organik. Setakat itu sahaja pembentangan saya untuk kajian watak Natalia dalam subjek asas lakon ni. Terima kasih dekat Miss banyak-banyak sebab sudi dengar pembentangan saya.